balik raya? Aku balik petang. Kau balik petang raya? Petang raya. Jadi orang lah. Adik-adik aku semua tunggu lah kat sana. Yelah, adik-beradik kau tunggu sana. Tapi tu aku cakap jadi orang lah. Janganlah balik petang raya. Baliklah awal. Jalan jam lah. Janganlah asal jalan jam. Kau ingat apa? Mak kau satu kerja nak pergi gantung langsir, masak tu semua kerja-kerja mak kau. Lepas tu kau senang-senang je balik dengan keadaan selesa. Tolonglah orang tua tu kat kampung. Jangan asyik-asyik balik nak selesa je. Adik-adik aku ada kat sana, biar diorang buat. Kau mengharapkan adik-beradik kau lagi. Kau ingat adik-beradik kau nak buat? Tantang adik-beradik kau pun sibuk saya cerita pasal gelang emas. Baliklah. Aku bukan nak kata apa, ini realitinya. Balik awal. Orang tua bukannya selalunya sihat. Memang dia nak kita balik kampung. Memang kita nampak dia ceria, realitinya dia penat. Balik awal. Sediakan tempat tidur, sediakan masak semua. Ini datang nak cuci kaki, lepas tu raya kedua ketiga kau belah macam tu, selimut apa kelambu orang tua tu pula nak gulungkan. Aku cakap kau jangan sentak. Sentak sikit lah. Kau. Ni kau datang untuk siapa? Untuk kau lah. Ha? Untuk kau lah.